Lagi mana ni Nis? Hi guys, so sekarang ni kita nak pergi aduh, spoiler betul lah budak ni. Aduh. Ni banyak betul-betul tudung pergi. Okay, baik sudah. Kita nak pergi. Okay, kita nak pergi. Stay tune. Macam tu lah. Nanti kau edit lah. Tak cukup kalau dua dia offer. Rio betul. Aduh, dah ada 4 orang dah. Mana biskut tiger? Sudah dah. Hai. Pasal ni. Sampai nanti dia lupa. Ni 1 Ha. 2 Angkat tangan. Sorry adik. 24 Anik salah. Abang di sini. Clearly not mine. Tak ada. Tak, video kan Hafiz nak buat tu. Vlog ni. Muzik dan Kau ni memang pemakan aku dua je, yang lain semua owner sewakan. Budak-budak Ni orang rumah kaya. Rapid Petronas lah, orang kerja Rapid dulu, fasa pertama dulu. So dah tak ada orang tak duduk sini dah. Duduk lah. Tak, ada yang ada yang tak ada, tapi basically tak ada. Tu tengok tu ada nak main tak? Pak Masih abang tu. Bagi belakang kereta adik aku tu. Adik aku. Abang Kereta tu. Dia tak tahu ni baru ingat siapa kenapa bawa satu kereta ke apa kan. Lepas tu dia kata habis tu Rika nampak gila kat sini. Cerita anak Lepas tu derhaka. Dia kata apa? Dia kata lah, kenapa parking Yaris jauh sangat? Kenapa tak parking depan rumah? Lepas aku, tak apa nak terus gerak ni, betul-betul lari. Lepas dia keluar pintu tengok, kenapa siapa ada dalam ni? Asal korang sama selipar ni? Tolonglah. Ni dia apa yang sama? Aku lah kot sama. Aku lah. ikut lelaki. Kau nampak ni brand apa? Tapi kau memang selalu. Kau nampak? Wow. Kau nampak brand? sorry tak mampu aku teva je. Ada kerusi. Dia cakap dia ada juga kerusi sendiri. Okey, mana kerusi kau Adi? Ambil kerusi adik, kerusi adik. Mantap. Okey, boleh ambil dulu Adi. Yeay. Kau boleh lah. Baik. Dah panggil. Okey. Meja ni kena bayar lah. Kamera shy. Oh, terus reti senyap. Kamera bandar. Reti senyap. Oh ini masuk YouTube ke? Masuk. Okay. Hai. Dalam tu ada shark tau, so jangan jauh-jauh. Nanti shark tu dia gigit. Ni kat sini-sini je, ni tepi-tepi ni. Nurhan, Mama nak cakap sekejap. Boleh main dalam air ke? Nak batu. Asal lagi berdiri. Alah, video. Sabarlah, rasa banyak sangat jatuh. Alah kalau Tolong lah, jatuh. Tolak. Yeah, aiskrim. Nak aiskrim tak? Ni. Ha? Korang semua ada kon ke roti? Diorang dia order roti. Saya nak roti satu. Nak kun. Oh boleh terus tu. Ada roti lah. Kenapa? Ada coklat. Ada coklat, ada vanilla. Ha? Tak ada vanilla. Bukan, salah. Yang ni nak campur. Campur apa? Alah, ni untuk adik. Saya pun nak satu coklat. Satu lagi macam ni. Dia tak nak. Dia kata kalau tak boleh share dia tak nak. Orang macam muka yang tak boleh ambil. Satu lagi. Satu lagi roti campur. Kau? Kun Campur. coklat. Oh, coklat je. Oh, satu. Semua sama harga. Kita ada berapa aiskrim tu tadi? Berapa tadi ya? Alia! Roti 3. Ada berapa tu? Roti 3, kun 3. Ada berapa aiskrim nak kira? Roti 3, kun 3. 4, 5, 6. 6 dah 6 dapat. dah dapat 24. Kau bayar ke? Ha? 5? Sini. Oh, termasuk Fana. 4 lah. Ha? 4 je. Abang. Share dengan abang. Dia tak nak lah aku share. Tapi kenapa dia lari tadi? Kita nasi meja ni. Macam mau. Dia bawa bola ke orang kalau main. Ya kan aku dah bilang lah. Yang depan ni 100, belakang 80. Sama mana nak serve? Macam mana tu? Macam tu. Aku dah kata aku sekolah dulu. Go. Tutup dulu. Kuat-kuat lah sikit.
Okay. Terror ke? Ni cepat. Jadi. Boleh. Player ni daripada Mumbai Sial. Kosong. Habis. Basuhan. Tiga-tiga dapat tak boleh belakang. Aku tak boleh belakang pendek. Belakang sikit. Ya. Boleh. Jangan depan. Aku boleh jump. Lompat je. Bagi kat muka api. Habis. Aku terkejut. Bukan. Air buat muka. Aduh. Borang. Dah. Tadi. Senang je ni. Lepas sikit. Nampak muka dia ni. Allah. Masuk ke dalam dah. Alah. Boy. Dia nak cakap orang. Hey. Bapak dah lutut dah. Apa ni? Apa ni bagi tahu lah. Aku pun tak tahu apa yang tadi. Bagi tahu. Tak ada apa nak bagi. Kau belakang aku depan. Takut. Lawan dia air je. Beranian air je. Aku suka sampai kat parking lot tu. Anis! Mana boleh tangan pegang net? Tak kesian. Kalau gitu aku kat sini. Tak, dia tak sengaja kesian lagi. Kesian lah. Salah formation. Boleh tak? Bukanlah apa kau. Boleh lah. Boleh. Tak ada orang. Ini kenapa ni? Kenapa ni? Baru saja. Patut dia. Tak nak. Ya. Allah. Sabar. Dah bijak. Tapi mesti kita campak ke belakang. Aku rasa benda ni aku. Apa yang tadi? Cincin hilang. Jumpa. Janganlah. Dalam bakal jumpa. Tak payah pakai. Dah. Okey, kau kat mana kau jumpa? Poket ada zip. Dah jumpa cincin Hairi. So Hairi tahu bila tengok video tu lah. Hairi sebenarnya cincin kau hilang tadi. Lagi tahu. Okay, ready semua? Yeah, tapi hujan weh. Lama dah hujan guys, hujan. Basah dah. So kita nak pergi makan dekat Teluk Sengat. Ada tahu tak? Alamak, tapi ni. So macam mana ni? Kejap. Macam mana BIC? Ya, best juga. Best lah kalau semua free. Tadi aku dah cakap apa lah apa yang nak kena improve. Biskut juga boleh. Cari pakai mata. Kita dah sampai Teluk Sengat.
Nak pergi Hai, makan. hari ni dah sampai juga. Kita pergi makan. Korang boleh datang tau, tapi landmark dia Mak Lam Seafood. Tapi dia belok dekat kiri. food court. Yang tu. Hai. Ni apa Adik bising-bising ni? nak dekat Adi tapi Adi tak nak dekat Adik. Macam mana? Sorry? Adik nak dekat Adi je. Dekat Alia dia tak nak. Tapi Adi yang tak nak dekat Adik sekarang ni. So Dia yang tak dia nak. ni Dia tak rela. Ini yang tak nak dengan dia ni. Ya. Close up. Nak jom. Sumpah paling susah nak beli Hafiz dengan Hairi. Dah budak-budak ni kan dah makan. Tak kenyang kau Hafiz. Hairi. Dia masih lagi nak tukar Halia tu nak tukar. Dia tak nak bagi order Halia. Dia tak nak bagi. Tahu bakar, rujak petis. Sotong lah. Beli QR lah. Okey lah. Terima kasih. Dah plastik dah kak? Okey, kita beli. Terima kasih. Dah sampai. Dapat satu kataan. Dah, sotong kaku ni rasa sotong. Tanpa bagi tahu. Sedapnya makanan. Satu lagi sini. Di tengah. Tu satu hujung. Mantap. Panas. Ni apa? Potong tepung. Ni Hafiz. Tak letak Ni bukan tepung eh? Kau mati berdiri ya? Ni apa? Dah habis. Ha? Udah dah. Dah dah. Tak tahu Dah habis dah, nasi baru sampai. Dah bagi dah lauk lah, kita makan tiga. Nanti habis nasi. Habis. Sekejap lagi, Hairi tak boleh drive kan ni? Dia dah terbongkar. Bye. Jangan pijak kek. Bye. Manis bayar. Sekejap, bagi Fana duduk belakang lah dengan Anis. Sebab Fana Okey, bukan aku Hairi okey. nak pada. Okey, siapa duduk depan dengan uncle, siapa jerit-jerit, uncle bagi lipas. Mr. Rap guys, sedap gila. Mak Lam kopitiam. Mak Lam seafood. 653. Sebab ketam saja dah 160. Ikan kerapu 110. Yang lain semua okey je lah. Udang nasi pun 30 je. So 30 udang. Okey. 600. 600. So semua tu bahagi berapa? Bayar dekat Hairi. Atau